Kalau tengok dua model Samsung ni memang sama, tapi beza dia dekat RM200. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Kalau korang tengah pening nak cari smartphone brand Samsung yang bawah RM1,000, aku ada dua model yang aku boleh suggest untuk korang. Tapi harga dia beza dekat RM200. Antara A17 dengan A07 ni, apa yang membezakan dan yang mana patut korang pilih? Jom aku compare. First kali kita cerita pasal design untuk dua model kali ni. Untuk kedua-dua ni datang dengan design dan reka yang agak besar, 6.7 inci. So memang puas hatilah untuk korang yang sukakan smartphone yang skrin yang besar. Tapi bila kita pegang A17 5G ni, rasa dia lebih slim dan ringan. Dia nipis sikit dan yang paling penting dia ada Gorilla Glass feature dekat depan ni. Maksudnya Samsung A17 ni kalau jatuh, peluang untuk dia survive tu lagi tinggi berbanding A07. Ditambah pula untuk A17 ni dia didatangkan dengan IP54. Kalau hujan sikit, air percik ke masih okey. A07 pun stay ada IP54. Now kita masuk pada benda yang korang akan hadap hari-hari, iaitu skrin pada dua-dua model ni. Aku boleh kata dia memang ada perbezaan yang ketara pada A17 dan A07 ni. Untuk A17 dia gunakan AMOLED 90Hz Full HD+. Manakala A07 5G dia gunakan LCD 120Hz tapi HD+ je lah. Atas kertas memang kita nampak A07 lagi smooth sebab 120Hz kan. Tapi in real life AMOLED dia tetap menang. Warna lagi hidup, hitam lagi pekat. Kalau tengok movie pun memang puas hati. A07 pula okey untuk basic, tapi bila letak sebelah A17 ni, korang akan nampak terus perbezaan pada skrin ni. Kalau korang gunakan dua-dua hari-hari, mungkin perbezaan tu tak akan nampak ketara sangat, kecuali kalau tengok video yang HD ataupun kualiti yang lebih tinggi. Now kita masuk pula untuk prestasi pada dua-dua model ni. Kalau kita tengok memang smartphone ni bukan untuk gaming, tapi kalau untuk daily basic boleh katakan memang sangat smooth dan lancar. Untuk A17 ni dia gunakan Exynos 1330 dan A07 pula gunakan Dimensity 6300. Untuk WhatsApp, TikTok, scroll YouTube atau media sosial tu tak ada masalah, dua-dua smooth je. Tapi kalau nak push sikit macam multitasking banyak ataupun gaming yang hardcore sedikit, A17 ni lagi better untuk korang layan. And now kita masuk part yang paling aku suka compare, ialah kamera pada kedua-dua model ni. Kalau kita tengok atas kertas sekalipun, kita boleh agak yang A17 ni lagi power berbanding A07 bab kamera. Sebab apa? Sebab untuk A17 ni dia gunakan triple camera, siap ada OIS. Maksudnya bila korang ambil gambar atau video, tangan tak steady tu, hasil dia stay stabil. Ada juga ultra wide, jadi nak ambil gambar group ramai-ramai tu ataupun landscape memang senang lah. A07 pula lebih basic lah, 50MP mini kamera dengan depth je. Boleh pakai tapi tak fleksibel macam A17. Selfie pun A17 lagi sharp. Pendek kata, kalau korang suka ambil gambar, jangan fikir panjang, ambil terus A17 ni. Dan yang terakhir, untuk kapasiti bateri pada kedua-dua model ni. Untuk bab ni dia ada plot twist sikit. Sebab apa? A07 bawa bateri kapasiti yang lagi besar, iaitu 6000 mAh berbanding A17 yang hanya 5000 mAh saja. Yang ni memang beza ketara lah. A07 ni dia boleh tahan lebih lama, kadang-kadang boleh cecah 2 hari kalau korang user yang ringan saja macam WhatsApp ataupun TikTok. A17 pula mungkin boleh bertahan lebih daripada sehari kalau penggunaan korang betul-betul basic, hanya just untuk reply WhatsApp saja. Kalau cerita bab charging, kedua-dua datang dengan 25W. Tapi kalau untuk kapasiti bateri, kita boleh cakap yang A07 ni lagi power lah. So guys, dengan tanda harga RM699 untuk A07 dan RM899 untuk Samsung A17 ni, antara dua model ni yang mana korang akan pilih? Cuba korang komen. Dan kalau korang minat nak dapatkan dua-dua model ni beserta free gift sekali, aku dah sediakan link dekat bawah tu. Jadi boleh beli je dekat situ. Kita jumpa next video untuk compare seterusnya model-model lain. Jadi jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.